Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami berdua di channel WRWJ. Untuk rakaman special vlog pada kali ini, kami pastinya berada juga di sebuah lokasi yang cukup istimewa. Sebuah kediaman seorang tokoh yang telah pun diubah suai menjadi pustaka peringatan. Lokasi di mana segala kisah perjalanan hidup beliau diabadikan di sini. Tapi sebelum itu, pada sesiapa yang belum lagi hit button subscribe, boleh tekannya sekarang. Kerana satu klik dari kalian merupakan bukti sokongan dan kebersamaan anda pada konten-konten kami yang akan datang. Kami tak mahu bicara lebih panjang. Jom kita mulakan vlog ke-100 kami. Kali ini, P. Ramlee, Legasi yang Hidup. Lagu-lagu macam lagu joget, orkes combo, lagu-lagu asli, ghazal dan Dendang Sayang ini tidak pernah dipertandingkan atau dipertunjukkan. Kalau lagu-lagu ini tidak diberi galakan, maka niscaya lagi 10-20 tahun akan datang, lagu ini akan dilupa terus. Dan muzik-muzik dari barat, mereka akan mewakili muzik kita. Kalau kita tidak semaikan muzik-muzik tradisional asli ini ke dalam dada anak-anak kita, anak muda kita, niscaya di satu hari muzik lain akan mengambil tempat, kerana di dalam dada mereka itu kosong, tidak ada apa-apa. Semua juga macam kita mengajar anak kita pergi belajar agama. Walau bagaimanapun dia pergi berapa tinggi pun, dia jarang hendak menukar agama, kerana agama yang telah diajar oleh bapaknya telah tersimpan dalam dada dia. Itu juga muzik, supaya muzik lain tak boleh mempengaruhi jiwa. Morning. What are you doing here? I got it. Damn it. Don't be afraid. You're among friends. Can I help you? Wait a minute. Let me have a look at that wound. I don't say it. It's pretty bad, eh? Tinggi dia air minum sikit. Baik, Captain. I'm sorry. Sorry, John. Saya dari Singapura. Awak datang dari mana? Saya dari sini, dari Jasin. Jasin? Captain, dia datang dari Jasin. Baguslah, dia boleh tolong kita. Dia tunjukkan semua tempat di sini. Bagus, dia boleh bagi tolong. Oi. By the way, you didn't tell me your name. I'm Sergeant Hassan, the Malay Regiment. Hey, regiment, they're fine militaries. Thank you. I'm Holiday. Sekejap, wahai kasih, kerana hujan masih renyai. Mari ku dendam dalam pelukan asmaraku.
Jangan bimbang, walaupun siang akan menjelma. Malam ini belum puas ku bercumbu dengan Dinda. Tunggu sekejap, wahai kasih. Imbas sikit perjalanan kami dalam tempoh ni, sepanjang 5 tahun lalu, kami telah muncul dalam 100 vlog yang terdiri dari 3 vlog dalam early vlog series, 4 vlog pada siri Pulau Besar Melaka, 31 buah vlog hiking, 8 siri camping, 32 siri outdoor, 13 buah vlog di siri explore dan 9 buah special vlog, menjadikan jumlah keseluruhannya adalah 100 vlog. Hai mambang tanah, hai mambang tanah, mambang pokok, mambang daun, mambang buah, mambang panjang, mambang pendek, mambang bujur, mambang melintang, mambang gemuk, mambang kurus, mambang tua, mambang... Apa yang kau baca dan apa yang aku ajar? Aku tak ajar ni segala mambang bujur, mambang pendek, mambang persegi, mambang melintang. Hah, Aziz? Apa yang kau tulis? Yang saya tulis itu shorthand, Pakcik. Kenapa tak boleh baca? Saya tulis shorthand, saya baca longhand. Betul kan ni buta huruf, Aziz. Ramli, coba baca. Oh, kalau saya baca kena berdiri, Pakcik. Berdiri. Bodoh kau baca. Hai mambang. Hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih, mambang biru, mambang coklat, mambang hitam, mambang biru air laut. Pakcik tak ajar mambang kuning, mambang biru, mambang coklat, mambang hijau. Ini apa yang kau tulis? Tulis Arab, Pakcik. Tulis Arab kenapa ke bawah? Pasal lama dia duduk di atas. Bodoh. Buta kayu. Duduk. Kau yang tak tahu baca bodoh, kau bilang orang bodoh. Sekarang Sudin baca. Baca ya, Pakcik ya. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Bagus. Mambang mabuk minum brandy. Di negeri mambang sana ada jual beli? Hei, apa ini kau gambar orang-orang ni? Itu bukan orang, Pakcik, mambang. Mambang kepala otak kau jambul. Rupanya kau bertiga ini semuanya buta huruf, buta kayu. Sekarang Pakcik perintahkan, kau mesti belajar sekolah tiga-tiga. Sebelum ni kami berdua telah muncul dalam vlog ke-74 Pusara Legenda, P. Ramlee dan Seniman Seniwati Negara. Untuk mengabadikan rakaman sempena ulang tahun ke-5 dan vlog ke-100 ini juga, kami memilih P. Ramlee sekali lagi sebagai tokoh ikonik yang wajar kami angkat sebagai satu bentuk apresiasi kami terhadap jasa dan sumbangan beliau. Korang mesti fikir apa kaitan P. Ramlee, ulang tahun WAWJ yang ke-5 dan vlog ke-100 ini. Kalaulah aku mampu untuk mengandaikan segala cabang seni yang merangkumi bidang lakonan, nyanyian, penulisan skrip dan lirik lagu, bidang pengarahan, rakaman, suntingan dan penyerbitan yang kita ada di Malaysia hari ini, sebagai satu jasad, aku meletakkan P. Ramlee itu sebagai kepalanya. Tanpa kepala, mustahil anggota dan jasad lainnya mampu berfungsi. Dialah perintis dan model utama seorang manusia yang telah menaikkan nama negara ini di era filem klasik black and white pada ruang masyarakat pelbagai kaum pada waktu itu, hingga beliau dijulang sebagai ikon perpaduan Malaysia dan seniman agung negara. Dari andaian itu jugalah, aku rasa tak salah untuk kami labelkan Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramlee sebagai kepala untuk istilah content creator tanpa merendahkan sedikit pun kedudukan dan level beliau. Beliau ni umpama kepala, mastermind, kapten atau chief
yang menerajui peringkat awal perkembangan seni di Malaysia dan juga role model bagi semua filmmaker, songwriter, even content creator yang wujud di zaman kita ini. Jadi, kami di WIAWJ merasakan amat sesuai untuk nama P. Ramlee itu diulang sekali lagi di channel ini bersempena vlog ke-100 kami dan juga ulang tahun WIAWJ yang kelima. Apa senang beta punya hati, betalah yang digelarkan Setan Aminur Rashid. Kan setan, syaitan, sultan. Maaf, Landarik. Wahai Datuk Perdana Menteri, ampun tuanku, adakah perkara yang baik hari ini? Ada, tuan. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku bukakan kandang harimaunya. Kak! Buka kandang harimau. Sekali rimau ngap, kepala engkau hilang. Kau nak mampus, buka ladang limaunya. Bodoh bahlul. Bodoh, Bahlul. Baik, tuan. Supaya tuanku meresmikan pembukaan ladang limaunya. Bagus, Datuk Perdana Menteri, bagus. Kalau begitu, besok pagi sebelum subuh beta akan sampai. Kak! Belum subuh kau pergi buat apa? Orang belum bangun tidur. Selepas subuh kau pergi, bodoh. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Adapun anak-anak dari datuk-datuk menteri sekalian memang tidak layak menjadi isteri patik, tuanku. Tak layak? Sebab mereka semuanya bukanlah perempuan, tetapi betina semata-mata. Nila, apa bezanya perempuan dengan betina? Ampun, tuan. Perempuan memelihara maruah, tetapi betina menjual. Bentara Mangkubumi, berikan Tuan Nila 3,000 dinar. Beta beri tempoh setahun. Mika kembali mesti membawa perempuan menghadap beta. Jikalau tidak, Mika dihukum pancung. Haji nampaknya tak kasi can kita bercakap lah bu. Kalau dia buat penyakit macam ni juga aku bilang tutup, engkau tutup mulut lah bu. Boleh lah, Wi. Erkan. Ya.
Anak-anak ni tak panas? Oi, panas, menyerap darah-darah. Ya, nak meletup lah Pak Haji. Apa yang anak-anak cakap tadi, silakanlah. Baru Pak Haji kali kita bercakap. Begini Pak Haji. Badan Pak Haji memang tak boleh kena tahan panas. Ya. Maklumlah orang tua. Orang tua lah katakan. Kamu duduk. Orang ni tak panas sampai begini. Abang yang hari ni dah rendah bang kali. Aku duduk. 3-4 kali Pak Haji mandi. Maklumlah panas sangat. Aku duduk. Dengar sini Pak Haji. Kami datang kemari nak masuk meminang anak Pak Haji untuk Pak Haji Bakil. Kasih tak? Apa? Haji Bakil? Ya, setujulah tu. Selamat. Alhamdulillah. Celaka punya Haji Bakil.
Alamak, sudah tepat pukul 12 lah. Sahabat, goodbye. Sahabat, bolehkah saya minta izin pada sahabat? Saya nak tiup ini whistle lah. Whistle? Iyalah, kalau saya tiup ini whistle, saya tak boleh tidur dah. Saudara boleh tiup lah berapa banyak saudara punya suka lah. Thank you, thank you, thank you. Apa pasal pula? Pisau melekat belakang aku dah. Sakit. Aku mati dah. Salah jatuh dah. Alamak Tuan, apa dah jadi ni? Margina, apa kau sudah bikin sama aku bersahabat? Kau bunuh sama dia ke? Kau tak ada guna punya perempuan. Kau tak ada guna punya perempuan. Tak guna nak kesian sama sahabat aku. Alamak, ya apa dah jadi dah ni? Apa dah ni semua ni? Apa? Inilah perompak yang nak merompak rumah kita, Tuan, dan membunuh kita. Dan di luar itulah kepalanya. Di luar tu kepalanya. Alamak, tak sangka minyak boleh jadi orang. Oh, rupanya kau kepala penyamunnya. Engkau menyamar sebagai saudagar. Kalau engkau berani, engkau bangunlah lawan sama aku sekarang. Matikan diri pula. Apa pasal engkau senyum? Aku mati dalam iman.